Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak berkongsi sedikit testimoni saya sendiri mengenai pengalaman saya selepas mengamalkan Nutrika selama hampir 1 minggu. Setiap pagi saya akan ambil 1 pack Nutrika ni. Sebelum sarapan, biasanya selepas solat subuh. Saya letakkan Nutrika di bawah lidah, kemam dan biarkan ia larut. Memang best rasa dia. Kemudian 2 jam selepas itu saya bersarapan. Apa perubahan yang saya alami? Selepas hampir seminggu mengamalkan Nutrika, saya dapat rasakan beberapa perubahan yang sangat ketara. Pertama dari segi saya kurang craving untuk makan makanan manis. Saya ni memang peminat tega benda-benda manis. Sebelum ni kalau makan benda mesti kalau macam minum air nak manis lah. Nak minum air teh tarik, air bergula, susu semualah kan. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dah boleh minum air tanpa gula, tak rasa susah lah. So craving untuk makanan manis pun semakin berkurang. Kedua, masalah kebas tangan. Biasa saya pernah rasa tak selesa bila tangan kita kebas. Kadang-kadang rasa macam yelah sebab kita kan selalu dengan komputer kan, bekerja. Jadi selepas saya mengamalkan Nutrika ni, Alhamdulillah masalah kebas tangan saya ni tak ada lagi. Yang ketiga, masalah kaki kram ataupun lenguh-lenguh di kaki, di bahagian kaki paha dan juga lututnya. Dan menyebabkan saya kurang selesa ketika saya nak bersolat ataupun saya nak duduk bersimpuh lama sikit. Mungkin juga sebab faktor usia dan juga berat badan lah. Tapi masalah ni saya lihat lepas saya mengamalkan Nutrika selama 1 minggu saja, masalah ini dapat diselesaikan. Alhamdulillah. Sebenarnya kawan-kawan semua, saya juga dalam proses untuk mencari rakan perniagaan yang nak bersama-sama dengan saya, membantu lebih ramai orang di luar sana yang mungkin ada masalah kesihatan seperti saya ataupun yang nak menambah pendapatan. Kita tahu sekarang ekonomi agak mencabar, jadi saya nak kita sama-sama bangkit, buat ini bersama-sama, berkolaborasi untuk menjana ekonomi yang lebih baik. Kita berjuang bersama-sama untuk kesihatan dan juga pembangunan ekonomi. Assalamualaikum.